Dengan RM100 kita dah boleh dapat emas. Boleh save dulu video ni. Jom saya kongsikan. Kalau kita simpan RM100, kita tak boleh dapat lagi 1 dinar ataupun 1 gram. Tapi dengan RM100, kita dah boleh dapat 0.2 gram something emas dalam akaun. Dan dengan RM100 ni, kita boleh simpan emas sikit demi sedikit dalam akaun. Jadi, semakin banyak dan semakin kerap kita top up gram emas yang dalam akaun, semakin banyaklah gram emas dalam akaun kita. Kemudian, bila dah banyak, kita boleh arahkan sistem untuk fizikalkan emas kita. Sebab EcoEmasCap ni bukanlah emas digital, tapi ia disokong 100% oleh emas fizikal. Kita boleh fizikalkan emas serendah 0.25 gram di mesin Go ATM dan serendah 0.5 gram secara pos berinsurans sehinggalah sebesar-besar 100 gram, 1 kilogram. EcoEmasCap ni sebenarnya untuk memudahkan kita kumpul emas gram sikit-sikit. Kemudian bila dah capai target emas, kita boleh fizikalkan emas tersebut ataupun kita boleh je jual direct di apps Public Go tersebut untuk dapatkan cash semula bila dah capai matlamat. Jadi bagi tuan-puan yang baru nak mulakan simpanan emas bersama Public Go di EcoEmasCap, tuan-puan boleh sahaja hubungi saya melalui klik link bio ataupun rujuk pin video yang berada di profil saya. 5 langkah mudah untuk tuan-puan mulakan simpanan emas bersama Public Go. InsyaAllah saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya dan sama-sama dapat manfaat sebab daripada menabung emas.